Hukum makan di siang Ramadan bagi yang puasanya terbatal tanpa uzur. Menurut mazhab Syafi'i, apabila seseorang itu membatalkan puasa bukan kerana keuzuran, maka dia perlu menggantikan puasanya dan perlu menahan dirinya dari makan dan minum. Seseorang yang berbuka puasa tanpa keuzuran atau kerana tersilap tidak dibenarkan makan atau minum di siang Ramadan sebagai menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Ulama Syafi'iyah merumuskan, setiap orang yang tidak memiliki keuzuran untuk berbuka puasa sedangkan dia mengetahui waktu itu ialah bulan Ramadan, maka dia wajib menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa walaupun dia tidak berpuasa. Rujuk Irsyadul Fatwa edisi khas Ramadan siri kedua 214.